bernama Ipin, berpangkat kecil. Dan aku dibesar. Akak pun pandai berlakon. Ya ke? Tak begitu. Sekarang, makcik mau kau pergi mandi. Baik, makcik. Tak mau. Ini boleh mendatangkan marah. Kau kalau nak aku, tangkaplah aku. Pergi angkat kain. 20 sen. Ish, budak-budak ni. Kau tak tahu malu ke? Anak orang baik-baik tingkah laku macam perompak. Kau ingat pasal inikah bapak kau hantar pergi sekolah? Sudah telah. Jangan. Tapi... Apalah Abang Saleh. Orang tengah seronok berlakon ni. Tapi, jikalau ada pantun, lagi marvelous. Lah, berlakon. Hei, Upin! Raja mana? Raja Kapur! Hei Raja Kapur. Ya! Kenapa muka kau macam tepuk? Bagus. Piramli ni hebat orangnya. Semua filem dia opah dah tengok. Iya. Dalam banyak-banyak cerita. Botol dah bunyi, botol dah bunyi. Mana ada? Ada tahu. Anak ini. Cincin tembaga. Yeay! Pandai lah, Pak. Pandai. dah.